Ini khas untuk orang Jasin tau. Fiesta syoknya makan, santai Jasin, nak rasa coklat pula. Abang Speed. Ya, Bang. Dengar cerita kat sini ada orang jual apa? Coklat moist ada bang kat sana bang. Saya baru lepas cuba. Memang sedap bang, confirm. Dia dekat depan. Abang pergi sekejap Okey, bayar. Kau nak ikut? Tak apa, saya tengah buat belon. Jual belon lah. Jual belon lah laku. Ini paling top. Selalu coklat mouse lele Melaka. Okey geng, ni yang aku cakap tadi. Aku cari-cari tadi. Dah ada dekat mana tau? Stadium Jasin. Dekat festival ni dia 20 Jun sampai 29 Jun je tau. Hari ni Abang VN dah sampai. Nak try dia punya coklat moist. Memang ngam. Orang nak, kau datang. Kau kena try. Harga dia satu bekas ni RM10 je guys. Sebelum kau beli, boleh test. Ada tester dia. Coklat moist. Memang melempah. Harga RM10. Untunglah orang Jasin dah boleh keluar dah. Dah boleh serbu dah kedai ni. Selut coklat mouse lele. Serius bang, kalau dah rasa sekali mesti nak lagi. Okay dek. Weh, orang nak try coklat moist lele ni, betul-betul kat depan stage ni, kedai nombor 3 ni. Aku jumpa ni, jumpa adik ni, dah boleh dah. Apa lagi geng? Jomlah ramai-ramai.